Okey, kita akan sambung pemboleh ubah dan pemalar. Okey. Jadi semalam kita dah pergi pemboleh ubah ialah storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atau cara pemboleh ubah di isytihar dan disebut pengecap serta mempunyai nilai. Okey. Okey. Ada beberapa syarat ataupun peraturan untuk kita menamakan suatu pemboleh ubah. Pertama, semua nama pemboleh ubah mesti kita mula dengan huruf. Okey, tengok yang ni. Contoh pertama, dia namakan pemboleh ubah dia satu pelajar. Okey, yang ni kita kira salah. Okey. Ini betul. Dia mesti mula dengan huruf tapi boleh dicampur dengan nombor. Kedua, setelah dimulai dengan huruf, nama pemboleh ubah boleh mengandungi digit 0 hingga 9. Okey, tengok ni contoh dia nombor 1. Okey, yang ni kita boleh terima sebagai pemboleh ubah. Okey. Nombor NO 2. Okey. Dan yang ni bilik 3. Ini betul lah. Ketiga, pemboleh ubah tidak boleh mengandungi ruang kosong ataupun space. Tengok contoh pertama, pemboleh ubah kita ada nama, jarak pelajar. Kedua, kita ada nama rapat pelajar. Okey, yang ni salah kerana ada ruang kosong. Okey, yang ni betul kerana dia rapat lah. Okey, seterusnya keempat, pemboleh ubah tidak boleh mengandungi aksara istimewa. Aksara istimewa maksudnya selain daripada huruf dan nombor. Okey, kalau kita nak tahu apa contoh aksara istimewa ni, kita boleh tengok pada keyboard ataupun pada papan kunci. Okey, contoh kita ada pemboleh ubah, kita ada nombor NO tambah bilik. Yang ni salah. Kedua, kita ada cuba tolak 2 tolak 3. Okey, yang ni pun salah. Seterusnya kita ada NO B huruf besar bilik. Yang ni rapat, jadi betul lah. Seterusnya kita ada contoh pemboleh ubah cuba 23.